Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Muhammad, nombor metrik 290439. Saya mewakili rakan-rakan kumpulan yang lain. Saya akan memulakan pembentangan tugasan bagi kod subjek BIFC 3083 iaitu untuk khusus syariah dan perancangan kewangan Islam. Baik, fokus utama kami pada hari ini adalah untuk membincangkan bagaimana nilai etika dan profesionalism membentuk hala tuju perancangan kewangan Islam yang holistik. Baik, sebagaimana yang terpapar pada slide pertama dan kedua, tajuk ini sangat kritikal untuk difahami dalam mendepani cabaran ekonomi masa kini. Saya Muhammad Aminuddin bin Azmi, nombor metrik 290406. Merujuk kepada slide yang ketiga, asas utama dalam kewangan Islam adalah konsep Al-Falah, iaitu mencapai kejayaan bukan sahaja di dunia malah di akhirat menerusi pengurusan harta yang bijak. Kita harus memegang prinsip tauhid, di mana kita sedar bahawa harta hanyalah amanah dari Allah. Oleh itu, aspek kerja dalam mengimbangi hak diri, keluarga dan masyarakat melalui zakat serta sedekah perlu diutamakan. Paling penting, kita wajib memastikan setiap transaksi bebas daripada unsur riba, gharar dan maisir bagi menjaga kesucian rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursal bin Amrasid, nombor metrik 290420. Beralih kepada perspektif individu di slide keempat. Nilai sidik atau kejujuran amat diperlukan semasa kita menilai kedudukan kewangan peribadi. Setiap daripada kita juga harus mempunyai accountability yang tinggi dalam merekod aliran tunai kerana setiap ringgit yang dibelanjakan bakal dipersoalkan kelak. Disiplin diri ini adalah langkah awal ke arah pengurusan kewangan yang lebih bertanggungjawab. Saya Parimala Anak Perempuan Guantaraju, nombor matriks 290452. Masih di bawah perspektif individu, pengurusan kewangan yang beretika menuntut kita untuk mengawal nafsu dengan mendahului keperluan berbanding keinginan semata-mata. Kita juga perlu mengambil iktibar daripada kisah Nabi dalam menyediakan simpanan kecemasan sebagai perisai menghadapi risiko luar jangka. Seterusnya, pada slide kelima, perancangan ini dibawa ke peringkat isi rumah melalui konsep musyawarah. Perbincangan terbuka antara suami isteri mengenai bajet adalah kunci keharmonian rumah tangga. Saya, Cik Mahfuzah binti Muhammad Ali, nombor metrik 290358. Merujuk slide kelima, keberkatan rezeki dalam sesebuah keluarga bermula daripada sumber pendapatan yang halal. Sebagai pengurus kewangan keluarga, kita perlu ada dalam agihan nafkah wajib sebelum memikirkan tentang kemewahan peribadi. Selain itu, menjadi tanggungjawab kita untuk menerapkan pendidikan kewangan dan nilai berjimat cermat kepada anak-anak sejak dari bangku sekolah lagi. Saya Hamizah binti Zahid, nombor metrik 290367. Akhir sekali, slide ke-6 dan ke-7 menekankan kepentingan etika dan profesionalism. Kita mestilah berintegriti dengan menjauhi skim pelaburan yang mencurigakan, selaras dengan maqasid syariah. Perlindungan harta atau hifz al-mal adalah matlamat utama kita. Okey, bagi urusan yang lebih teknikal seperti hibah dan wasiat adalah sangat profesional sekiranya kita merujuk kepada perancangan kewangan yang bertauliah. Okey, sebagai penutup, kewangan Islam bukanlah sekadar produk perbankan, tetapi satu gaya hidup yang membawa ketenangan dan kestabilan kepada masyarakat. Okey, marilah kita hayati pesanan ini. Rancanglah harta seolah-olah kamu hidup selama-lamanya dan bersedekahlah seolah-olah kamu mati esok hari. Sekian, terima kasih.